Lima dua depan ni. Ya Allah. Video anak. Ya Allah. Dua. Depan tu je tadi. Allah. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni saya ada dua berita. Satu adalah berita baik dan satu lagi adalah berita kurang baik. So, saya nak umumkan satu berita yang baik untuk warga-warga Ipoh. Alang-alang kita ada kat Ipoh hari ni. Untuk warga-warga Ipoh, Alhamdulillah kita dapat masuk ke Bazar Ramadan Stadium Ipoh Indra Mulia ya. So untuk kali keempat, tahun keempat kita dapat masuk, Alhamdulillah. So kita dapat tapak nombor 55 dan 56. Okay. So Alhamdulillah rezeki untuk tahun 2026 sekali lagi kita dapat tapak untuk Bazar Stadium. Bazar yang paling meletup kat Ipoh ni kan. So apa yang kita jual dekat Bazar Ramadan Stadium Ipoh? Apa yang ada sudah semestinya kita punya char kuih tiaw, kering, Chinese style. Kedua, kita ada clam, mantau. Ketiga, kita ada ayam buttermilk. Itu saja yang kita akan bawakan ke dalam menu Bazar Ramadan. So mana-mana yang rasa craving, rindu makanan kami, kedai tak buka lah. So kedai akan tutup sepenuhnya, memang tak akan buka. Kita akan fokus ke Bazar Ramadan. Nasi cuti, Maggi cuti, Yimi cuti. So sebulan korang tak boleh makan. So kalau korang nak makan, tunggulah lepas raya. Tapi ada pula berita yang kurang baik tapi sedikit baik. Okey, untuk cawangan KL, agak duka cita kita tak dapat masuk Bazar Kampung Baru Raja Alang. Tak dapat, memang tak dapat sebab dekat KL ni agak susah nak dapat tapak. Sebab satu company boleh apply satu tapak saja. So dekat undian Kampung Baru tu 595 peserta penyertaan tapi 80 tapak sahaja yang diberikan. So memang susah. So mungkin bukan rezeki saya untuk tahun 2026. Kita cuba lagi tahun lepas. Tapi berita yang baik sedikit, kita akan buka kedai lah insyaAllah. Okay, kita akan buka kedai tapi kita akan ambil booking. Kita akan ambil booking sahaja. Siapa-siapa yang nak order nasi ayam klepot ke apa ke, boleh order melalui WS. Menu-menu yang dekat KL, kita akan masukkan sate, nasi ayam klepot, yang kelai mantau, dan sayur-sayuran, sup kaki ayam. InsyaAllah kita akan cuba. Kemungkinan kita akan masukkan ketam, chili crab. Lama orang tak makan chili crab, betul tak? Ramai yang minta saya buat balik chili crab. Sebab saya dah makan merata-rata kedai yang jual chili crab. Tapi memang saya rasa agak kurang. So biar saya sendiri yang jual, makanan saya insyaAllah sedap. Tapi kita akan ambil order sahaja. Pre-order ya, kena order awal 2 hari ataupun awal sehari lah. Jangan order hari yang sama ya. Hari ni korang tak makan, hari ni korang order. So kita akan ambil order awal sehari. Okay? Itu sahaja daripada saya. Alright, so doakan kami tim KL dapat survive lah untuk bulan Ramadan ni. Okay, itu saja. Assalamualaikum, bye.